Pernah tak kita rasa stres dengan sesak dada kita ni sebab mulut orang? Kita dah buat baik tapi tetap juga orang mengata. Kita dah diam, kita kena tuduh pula sombong. Kita bercakap, dituduh pula riak. Sampai satu tahap kita rasa macam nak tutup semua akaun social media, lari dulu dalam hutan. Tapi tahu tak, Nabi SAW pun pernah lalu fasa emotional exhaustion, kepenatan emosi, dan orang musyrikin hina dan caci baginda hari-hari tau. Dan Allah rakamkan penyelesaiannya dalam surah Al-Hijr ayat ke-97 sehingga 98. Dan demi sesungguhnya kami mengetahui bahawa dadamu menjadi sempit disebabkan apa yang mereka katakan. Oleh itu, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu serta jadilah dari orang-orang yang sujud. Perasan tak? Bila dada Nabi sesak sebabkan mulut orang, Allah tak suruh Nabi pergi reply kecaman dia orang. Allah tak suruh Nabi lawan balik. Tapi Allah suruh Nabi untuk pergi sujud. Kenapa sujud? Sebab sujud itu membumikan ego kita. Dia tarik kita balik pada realiti bahawa pandangan manusia kat luar sana tu tak ada nilai pun di sisi Tuhan. Dan bila kita terlalu sibuk jaga mulut orang, kita lupa jaga hati sendiri. Berhenti cuba puaskan hati semua manusia. Biarkan manusia nak bercakap, kita teruskan berjalan. Biar mulut manusia bising mencari salah, asal dahi kita tetap tenang sujud menyembah Allah.